Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni dah habis dah kita cuti di kampung. Hari ni kita on the way balik ke Shah Alam. Sebelum tu saya tunjuk pemandangan di kampung Ulu Ceka. Orang jual buah durian. Okey, let's go. Sampai dekat jalan utama nanti baru kita ambil video. Okey, kita dah sampai tempat ambil buah durian. Dia nak bagi semua ke? Alah. Allah. Sumbatlah kat kaki mana pun. Sumbat je lah. Ni walaupun kecil-kecil, isi dia cantik. Orang kalau pandang makan riau kecil-kecil. Farah tak makan. Oh, Farah tak makan? Makan Oh, dia. okey. Anak-anak. Koyak. Dia buat koyak. Itu yang balik tu. Dapatlah 10 kilo. Buat sikit. Koyak. Sebab ada yang orang tempah. Sini lain macam ni. Koyak. Ikutlah hijah lah macam mana korang. Dia lah jadi letak dekat bawah kaki pipi dekat tepi lah. Okay, kita nak masuk dalam kereta tu, macam mana nak buat ni? Okey. Ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Kita gerak balik ke Shah Alam. Penuh 100 guni. Durian orang bagi. Ni kat sini pun banyak pun durian. Perlu. Ya, ada. Kita ikut jalan shortcut menuju ke Kuala Kerau. Temelung. Ke Temelung, Kuala Kerau. Dia lancang. Ini nak balik masih betul tu. Biasanya kat sini ada jual Memang gelipik lah. Tak boleh buat apa. Kakak jangan sandar kat duri. Itu duri tu. duri tu. Nanti dekat rumah kita unboxing durian. Boleh lah bagi ke Rahim sedikit dua. Okey, kita melalui kampung orang asli. Kampung apa ni orang? Ni apa kampung apa ni? Orang asli Kuala Kerau. Kuala Kerau. Kampung asli Kuala Kerau. Dia nak macam ni lah. Dia macam ni. Saya tengok depan. Ini di kawasan pedalaman ni. Oh, kuih adik ya. Okey. Ini kampung penempatan dia. Tak pakai Alza. Orang asli kaya lah. Yalah. Bukan jenis orang asli yang daripada ni. Orang asli yang sekarang ni pandai. Ini kampung orang asli. Tahu lah. Ini rumah Asli lah. orang asli ni. Anjing sepa. Memang tu lah. Memang dia kena beli anjing. Dan gini kan. Negeri Pahang Malaysia. Durian. Ada suara. Ambil beg maman. Lecoi. Cuy mulut aku. Nah, ambil. Mau Dia durian? masam. Belum masam. Nak juga. Ni penempatan dia. Rumah-rumah orang asli ni. Main duduk elok-elok main. Kau butuh ke mana? Aku tak larang. Anak dia. Kecil-kecil ketok gitu ya. Anak dia biasa tu jalan. Kampung. Habis lah. Kampung Jam. orang asli. Anjing santai je jalan-jalan. Anjing. Jelek je komen. Cool je kau ni. Ke hot ni. Ke hot dog ni. Ambil lah. Ambil dia yang masam. Ada. Kampung orang asli. Anjing. Anjing dia duduk tengah jalan. Dia tak nak lari. Hewan dia ni. Baca. Semai apa tu? Baca. Semai pokok tu.
dia cerita yang sebanyak. Racing kat Melbourne. BHP je ni. Banyak tu. Risau. Naik bukit. Dah power ni okey ni power. Kawan ni. Cuaca ini boleh lah buka. Dia tak lekat sangat bau. Kalau cuaca tak panas kita buka ni je, buka tingkap. Kalau tak bau durian pening pun. Bisik je lah tu je lah. Tapi boleh naik ke tingkap. Kampung apa ni? Kampung Lubuk Buang. Wong. Kampung Lubuk Buang. Perkampungan orang asli. Terus. Belah kanan kita ada sungai dia. Asal tangan ni dia dapat main kucing je. Kuala Kerau lagi 18, Temerloh 61. Okay, kita off dah. Takut panjang video ni. Kita beli bekal untuk perjalanan. Kopok. Ni kopok. Ni dah. Yang macam ni tu sikit. Ni dua. Ni. Dua. Tak ada ni. Ni. Dua. Cukup dua. Tahu? Dah juga. Okey dah. Kau Banyak ah. kita satu belakang dua. Okey. Buka juga. Ni dia. Wah, Dah- ada bawa itu. Dah beli bekalan untuk jajan-jajan. Kita bergerak menuju ke Shah Alam. Kita dekat Kuala Kerau sana. Sabar, mama nak buka sampah ni dulu. Ya Okey, Allah. hari ni kita bawa terlalu banyak Muatan. barang. Kita tak tutup juga sebab kita ada bawa buah durian. Nah. Tapi dia punya Ni letak belakang. bau tak boleh tahan. Tak belakang sana. Ini pekan Kuala Kerau. Ini dalam Tak ada daerah, orang tak ada. Umai. ini dah daerah Temerloh ni. Kenapa? Okey, let's go. Duduk Kita makan. menuju ke Temerloh. Duduk. Ambil tu water jatuh. Okey, kat Kuala Kerau ni boleh Ambil beli air kotak bersih. macam panting sangka dekat situ. Tu kedai dia. Kat sini pun ada, depan ni pun ada. Kat depan ni pun ada. Dekat panting sangka. Okey, let's go. Satu lagi. Belakang. Okey, kita off dulu video. Nanti terlalu panjang. Ni tak payahlah buka video. Nak isi minyak dulu. Saya rakam lah. Apa masalahnya? Okey, kita isi minyak dulu. Slow orange iPhone. Nampak ramai. Sampah lah. Ada yang kencing tak? Tak ada. Man. Okey, kita isi minyak dulu. Tak boleh tempat motor. Lambat betul minyaknya. Motor depan lagi. Oh, tu tiga esok ah. Berdasar lah. Kau jangan. Habis meninjau. 12 je. Dia punya motor. Dekat ada bagi satu khas tempat motor.
Okey, kita dah siap isi minyak. Ke tandas sekejap. Okey sana. Tandas. Okey sana. Naik pun lah. Ya. Okey, kita dah keluar exit Lancang Kuala Lumpur. Kita masuk highway. Awak boleh. Okey, let's go. Masuk highway. Pegang. Ya, tu. Okey, Lancang pukul 9, Perak 50, Kuala Lumpur 125 km. Gas. Okey. Kita sampai dekat Karak. Kenderaan dah beransur banyak lah. Itu banyak. Harap-harap tak jam lah. Dalam jam. Masuk lain Smart Tag. Banyak ke tu? Telur lah tu. Mana lain mas? Mama. Mama. Mana? Guna. Mama ada guna. Apa kan? Guna. Bukit. Hello. Boleh salah. Ya. Terus saya mati. Pangkut. Bas. Kan ada jumpa kawan dia. Ikan. Duduk. Tak payah bangun duduk. Duduk. Kau nak ambil? Satu dia tu. Masak. Tu Karak. Nak. Tengok bilik. 6. RM6. Let's go. Kau balik kampung. Kau nak balik kampung kan? Kau nak balik kampung? Motor dia. Motor ya?
dah sampai di highway Tukarak. Dah tu betul. Betul kita masuk Smart Tech. Okey. Tengok ada bau dah. Ya, mati. Karena dah mula sesak. Alamak. Dah mula sesak. Dekat. Alamak. Alamak. Kenapa? Jalan dah Tahu mula lah, sesak. Cik. Jalan dah mula jam. Harap-harap dekat tu je jam. Kan naik bukit je jam. Uish, Sudah jam. Alamak. Sudah jam. Ayolah. RM3.50. Uish, dah malu dah weh. Takut jam sini je, takut sana. Tengok macam geraknya. Gerak ni sepatutnya. Takut kita berat. Inilah baju yang Itulah bawang durian. Kereta pula banyak. Jalan dah mula sesak, mendaki lagi. Sekarang pukul 12.19 tengah hari. Nampak gayanya. Sal, kau. Tak apa-apa ni. Satu. Tengok ramai. Apa benda kau ni cari ni? Asal kaki kau buaya sangat pahan ke depan gitu? Ada adik. Adik belah sini. Ni belah sini takkanlah kaki adik. Empat. Ni di sana tak ni. ada kesi. Abang ada kesi. Sana ke mana? Kita nak. Kan dah cakap kita kena ke tepi tak boleh tengah. Kalau macam ni patut ke hutan. Mati dah ujung. Ada kemalangan ke apa? Awal lagi. Ada kemalangan ni. Ada motor tepi jalan ni. Sini ke? Ini tak? Sini.
4 line jadi ini. Jadi 3 line jadi 2 line. Biasa ni. Daripada 4 jadi 3 jadi 2. Kita lama lagi nak sampai. Di Jangka kita sampai pukul 1.37 di Jangka. Tu dia tahu kereta lori atas. Itu musang tu. Durian mana? Musang cakap. Durian ni. Durian musang king tu. Hai. Jadi ni. Kesesakan 5 minit. Dia kata. Dia kata situ. Okey, sekarang dah melaju balik. Okey. Jalan sesak balik. Apa dia tu? Ada apa? Hentian sebelah Lentang 5 km. Kawasan rehat Genting Sepah 17 km. Hentian sebelah Gombak 34 km. Jalannya sesak lagi. Sesak lagi. Jalan lagi. Sesak lagi. Jalan lagi. Sesak. Jalan lagi. Lama ni pukul 1. Sesak lagi 50 km 500 meter. Pada pukul 1 banyak. Ada tanah runtuh. Kawasan rehat. Kawasan rehat. Hentian sebelah Lentang 1 km. Hei. Dah bong, jangan awak adik. Siapa yang kata usik lagi? Kenapa Mi? Siapa adik? Landasan kereta api laju. Belum ada kabel lagi. Tengah tuan. Tidak ada lah. Dah ada kabel. Ini dah ada. Ini masuk terowong ni. Masuk kubur ni. Jam. Cepat. Bukan cepat je. Hentian Gombak selu. Hentian Gombak 500 meter. Katul lah. Ada katul patut leceng.
satu, aircon, Tak on. tak on. Biar masak sikit kalau tak cuci. Durian, banyak Durian. sangat, pening kepala. Pening durian. Durian. So macam ni lah. Diam. 1:10 minit Gombak. Hari Ahad 4 hari bulan 1 2026. Andaman order apa ya? Ada kan ada mama tu. Kak dia lain. Ada lauk. Tak ada lauk. Tak ada syok-syok. Tak ada lah pula. Taklah kita ni. Andaman ke dah andaman. Panas. Cuba batuk kita bersih. RM6. RM12 nak ke sana lagi.